Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa-apa semua anak-anak sihat? Tu. Jangan duduk ni. Duduk elok-elok. Oh, bagus. Hari ni Ustaz nak cerita. Semua anak-anak nak dengar tak? Cerita macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam nak membuat satu benda hak besar sangat yang dangerous, iaitu nak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak Nabi Ibrahim sendiri. Oh no, macam mana ni? Okey, jadi semua duduk elok-elok dengar Ustaz nak cerita. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Yes, alright. Okay, kalau boleh kata boleh. Boleh. Alright, good. Okey, anak-anak. Nabi kita nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu manusia yang mengajar kita, Nabi ajak kita untuk buat korban. Cara dia, Nabi tunjuk. Ambil kambing, Nabi pegang tanduk kambing, pegang badan kambing, sahabat Nabi tolong semua. Kemudian Nabi ambil pisau, Bismillahirrahmanirrahim, Nabi sembelih kambing tu. Jadi Nabi tunjuk kat kita supaya kita berkorban. Pasal apa kita kena buat korban? Sebab apa? Kenapa kita buat korban? Pasal Allah nak bagi tahu, kata ada benda yang kita sayang, kita kena korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam ni. Semua orang suka main game tak? Semua suka main phone tak? Main iPad best kan? Best kan? Ada game kan? Ustaz pun suka juga. Ustaz main game Stumble Guy. Lompat-lompat. Ustaz main, Ustaz buat. Best kan? Jadi, bila tiba-tiba dengar orang azan, Allahu Akbar. Semayang tu kita nak buat apa? Kita nak sembah Allah kan? Jadi, kita syok duk main game, syok duk main phone, syok duk best duk main iPad. Tiba-tiba bila dengar azan ataupun mak cakap, kakak, jom kita semayang. Adik, jom semayang. Kita tinggalkan. Letak sat saja. Bukannya lama. Sat saja. Tak, sat saja. Sekejap sangat. Cuba buat. Sekejap sangat. Sat sangat. Tak. Pergi semayang. Makan ke, mama panggil makan, ibu panggil untuk jom kita tidur. Tak sat. Sebab Allah yang bagi kat kita tidur, Allah yang bagi mata kita tutup. Tengok, cuba tutup mata. Gelap tengok. Jangan tidur. Jangan tidur. Tutup mata. Tidur. Siapa yang bagi kat kita? Allah. Jadi bila mak kita kata, jom semua tidur, kita ada benda yang kita kena tinggal. Tinggal handphone. Tinggal game. Tinggal iPad, tinggal yang duk tengok televisyen. Tak sat. Esok boleh tengok lagi. So, apa kita buat? Kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita suka tak? Suka. Sebab itu Nabi ajak kita buat macam tu. Dan satu lagi. Nabi kita, siapa nama Nabi kita tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, Nabi Muhammad adalah orang yang berkorban banyak untuk kita. Biasa dengar tak Nabi perang? Ingat tak Nabi perang? Apa? Nabi perang apa yang boleh ingat? Seorang bagi, cepat. Nabi perang apa? Nabi perang Badar. Yang kedua, Nabi perang Uhud. Cuba sebut. Badar. Pandai. Uhud. Pandai. So, Nabi perang Badar, perang Uhud. Nabi perang banyak lagi. Sebab apa? Sebab nak bagi kita semua boleh sembahyang. Nanti tanya teacher tahu. Pasal apa bila Nabi perang tu, kita boleh sembahyang. Apa yang Nabi buat? Nanti jangan lupa tanya teacher. Okey, Ustaz tak ada nak cerita dekat sini. Okay, dengar balik. So, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak bila dengar Ustaz sebut sallallahu alaihi wasallam, semua cakap kuat-kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai. Sebut sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita menceritakan dalam Al-Quran macam mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih Nabi Ismail. Suatu hari, sebab kita tak boleh sembelih orang, tak boleh. Sebab tu Allah uji, Allah nak cuba bagi tengok Nabi Ibrahim macam mana keimanan dia. Kita tak boleh. Ini bukan untuk manusia biasa. Kita yang tadi macam Nabi Muhammad buat, sembelih kambing, sembelih unta. Nabi biasa sembelih 100 ekor. 63 ekor Nabi buat sendiri, Nabi sembelih sendiri. Sebab umur Nabi kita 63. Yang baki Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi nama Sayyiduna Ali yang sembelihkan. Boleh dapat? Faham? Faham? Semua faham tak? Kemudian Nabi cerita kat kita, kata Nabi Ibrahim Allah uji untuk sembelih Nabi Ismail. Jadi satu malam Nabi Ibrahim tidur. Nabi Ibrahim tidur. Tiba-tiba dalam mimpi nampak Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Jaga dia daripada tidur. Alamak, macam mana ni? Maka esoknya Nabi Ibrahim panggil isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Kalau Siti Sarah seorang lagi, itu ibu kepada Nabi Ishaq, yakni ibu kepada Nabi Ismail. Nama Siti Hajar. Dia kata kat Siti Hajar, macam mana ni saya nak sembelih anak saya ke? Siti Hajar kata, kalau itulah perintah Allah, wajib buat. Lepas tu tanya Nabi Ismail, Nabi Ismail macam mana ni Ismail? Ayah nak sembelih kamu ni. Kata Nabi Ismail, wahai ayah, kalau ayah nampak dalam mimpi itu menandakan wahyu perintah dari Allah, maka buat. Nanti insya-Allah ayah akan dapati saya orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun bawa Nabi Ismail. Bawa Nabi Ismail, tiba-tiba syaitan datang. Dia kata, betul kan Nabi Ismail? Kan setan kan dia suka kacau kita? Kan setan kan dia suka kacau kita? Iblis suka kacau kita. Dia buat setan dia main. Nabi Ibrahim, betul ke kamu ni nak sembelih Nabi Ismail? Kesian Nabi Ismail itu. Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Ambil batu. Nabi Ibrahim baling dia. Cuba buat semua gaya. 1, 2, 3. Baling batu dekat dia. Baling sekali. 1, 2, 3. Baling batu dekat dia. Nabi Ibrahim buat macam tu. Sebab apa? Oh, kamu nak kacau. Saya ni nak buat perintah Allah. Allah nak uji saya. Kata Nabi Ibrahim. Kemudian, jalan lagi. Iblis dengan setan tak give up. Dia main lagi sekali. Sebab tu kita kena kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata sekarang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya Allah jauhkan kita daripada setan dengan iblis. Lagi sekali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya setan semua pi dah jauh. Pi jauh. Lepas tu main lagi sekali, Nabi Ibrahim ambil lagi batu, baling lagi dekat dia. Ambil batu lagi, baling dekat dia. Lepas tu dia dah hilang. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail, nak sembelih saja. Elok Nabi Ibrahim nak sembelih. Tengok-tengok Allah tukar Nabi Ismail. Tapi bukan tukar Nabi Ismail bertukar jadi kambing. Bukan. Nabi Ismail ada di tepi. Yang pegang tadi tu yang Nabi Ismail tu macam, hilang. Tukar jadi kambing. Nabi Ismail ada dekat tepi ni. Wah, ini special Allah Ta'ala buatkan Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Ibrahim pun sembelih kambing tu. Mati kambing tu jadi korban dan makanan keluarga. Dan Nabi Ibrahim peluk Nabi Ismail, sayang dia. Ayah kita kan, bapa kita, abi kita, papa semua sayang kat ni kan semua anak-anak Ustaz kan. Peluk saya, sayang sonok. Lepas tu bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab selamat, Allah terima ibadah, Allah selamatkan Nabi Ismail, Allah bagi pula kambing boleh makan. Untunglah siapa dengar cakap Allah. Jadi siapa yang nak dengar cakap Allah? Siapa nak dengar cakap Allah? Nombor 1, kena belajar dengar cakap ibu, dengar cakap ayah, dengar cakap mama, dengar cakap papa, dengar cakap abi, dengar cakap umi, dengar cakap walid, dengar cakap mama, dengar cakap teacher juga. Boleh? Alright. Assalamualaikum. Jadi anak-anak yang hebat, okey? Baik. Bye.